Cara bina dashboard sevelan pemantauan kawasan denggi. Dashboard real time ni boleh tahu total kes denggi, total rumah diperiksa serta total bekas takungan yang positif dan dihapuskan. Boleh juga tahu lokasi denggi, kes ikut jantina, bulan dan umur. Jom buat! Mula-mula, tulis topik sevelan denggi dan bina 2 slicer untuk filter kes denggi ikut daerah dan bulan. Dan bina 4 kad untuk total kes denggi, total rumah diperiksa serta total bekas takungan yang positif dan dihapuskan. Dan bina donut chart untuk bilangan positif NS1 IgG dan IgM. Dan bina waterfall chart untuk bilangan rumah dan bekas diperiksa. Dan bina map dan masukkan latitude dan longitude untuk tahu kawasan denggi. Dan bina bar chart, donut chart, funnel chart dan line chart untuk total kes denggi ikut umur, jantina, daerah dan bulan. Siap? Senang kan? Nak belajar dan dapatkan dashboard ni? Klik profile.